Okey geng, lampu signal berkelip laju. Okey, so baru tukar mentol LED. So macam mana kita nak atasi benda ni supaya tak berkelip laju? So kita kena pasang relay load resistor ni. Ni. Okey, kiri kanan nak pasang lah satu-satu. So jom kita pasang untuk settlekan signal berkelip laju. Okey. Okey geng, kalau order saya memang dia akan dapat 2 set lah. Okey, siap dia punya pin lock kabel ni, yang ni. Okey, so saya dah buka ni signal ni. Nak buka ni senang je. Okey, ada 2 nut. Okey, lepas tu tarik keluar lah. Okey, tarik keluar je. Okey, ada lampu kat sini, ada 3 lampu. Okey, so ini lampu malam. Okey, ini brake. Ini brake, ini reverse, dan ini signal. Okey, ini adalah signal yang kita nak pasang relay load resistor ni. Ni, yang ini. Okey, yang ini. Jom kita pasang dulu. Okey geng, dah pasang dah. So macam ni lah pemasangan dia. So ada 2 kabel ni. Okey, satu kabel pergi positif, satu kabel pergi negatif. Macam ni. Okey. So benda ni panas geng. Benda ni panas kalau on. So pastikan benda ni jangan melekat dekat plastik lah. Okey, jangan melekat ke plastik. Okey, so lekat dekat body ni ke. Okey, body ni. Okey, besi ni. So memandangkan saya tak ada tape lagi, saya tak ada tape. So saya gantung je lah macam tu dulu. Okey. Geng, saya buat macam ni dulu. Okey. Nanti dah ada tape, nanti saya buka balik, saya pasang lah. So saya tergantung macam ni lah. Okey, so tak akan menyentuh mana-mana kabel, okey, dan benda plastik. So untuk sebelah ni pun okey, dah siap pasang macam ni. Okey, ada 2 kabel ni, satu pergi positif, satu pergi negatif. Okey, dan benda ni jangan tampal dekat benda plastik sebab dia panas kalau on signal. So memandangkan saya tak ada double tape lagi, saya just gantung kat dalam tu lah. Okey, nanti ada double tape, saya buka dan saya pasang pakai double tape dan tampal dekat body kereta. Dah macam tu kita gantung je. Okey. Okey geng, settle. Jom kita tengok macam mana selepas pasang. Masih berklip laju lagi tak? Nampaknya mantap. Sebelah tu. Okey, dah okey lah. Okey. Jom kita pergi tengok ke belakang. Okey, selesai masalah berklip dengan laju. Okey, jumpa next video geng. Assalamualaikum, bye bye.